sekarang zaman di mana lebih ramai wanita-wanita yang berkejaya. Sampai ada pandangan yang katakan perempuan ni kena duduk rumah je, semua kena pakai niqab, tak boleh keluar, tak boleh berkejaya sebab zaman fitnah. Kan ada. Duduk jadi suri rumah je. Tapi hakikatnya kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam sepanjang 1400 tahun ni, penuh kisah-kisah yang mana seorang wanita ni adalah dia menjadi pemimpin. Orang hebat dalam perniagaan, bahkan orang hebat dalam kehakiman, dalam keilmuan. Seawal zaman Rasulullah SAW lagi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah. Mereka bukan duduk rumah je. Sayyidah Khadijah sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW pun seorang jutawan. Wanita yang terkaya di Mekah adalah Sayyidah Khadijah. So ada bisnes. Sampai ke Syam, sampai ke international lah. Dia kata multi-million dollar business lah. Sayyidah Khadijah ni, dia punya bisnes sangat hebat. Dia yang lead. Kan sebab dia seorang janda. So dia kena lead dengan anak lagi. Dia yang lead the company, lead the business sampai jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah jadi partner. Penting untuk orang tahu. Stigma yang menyatakan bahawa wanita sepatutnya duduk di rumah ni salah. Dan buktinya adalah kita baca sejarah. So kena tahu sejarah. Antaranya seorang tokoh yang bernama Syajaratud Dur. Pernah menjadi ratu di Mesir. Beliau asalnya seorang hamba. Dihadiahkan kepada Raja Mesir. Tapi akhirnya Raja Mesir itu meninggal. Dan dia seorang hamba, dia berkahwin lah. Dan dia yang diangkat jadi ratu. Sebab dia ada kemahiran pentadbiran yang bagus. Sebab dia ada skill, dia ada kemahiran, dia ada kebijaksanaan. Dia diangkat menjadi ratu. Bahkan dia adalah yang lead, yang mengetuai peperangan menentang tentera salib dan menang. Kalau betul Islam menekan wanita, nescaya dia akan kekal menjadi hamba. Tak akan mampu untuk menjadi raja, general, perang dan sebagainya. Tak ada.